Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera, murid-murid. Hari ini kita akan belajar kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan kata nama penjodoh bilangan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kata nama am. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada manusia, haiwan, tempat, tumbuh-tumbuhan dan benda. Jom kita ulang sama-sama. Manusia, haiwan, tempat, tumbuh-tumbuhan dan benda. Ingat, kata nama am mesti ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Kata nama am untuk manusia seperti yang pertama, guru, yang kedua, ayah dan yang ketiga, polis. Seterusnya, kata nama am untuk haiwan. Yang pertama, kucing. Yang kedua, ikan. Yang ketiga, burung. Jom kita lihat kata nama am bagi tempat, iaitu stadium, masjid dan rumah. Kata nama am bagi tumbuh-tumbuhan pula ialah kubis, labu dan bunga. Akhir sekali, kata nama am bagi benda iaitu buku, motor dan kereta. Kesimpulannya, kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada manusia, haiwan, tempat, tumbuh-tumbuhan dan benda. Kata nama am mesti ditulis dengan huruf kecil, kecuali pada permulaan ayat. Seterusnya, kita akan belajar tentang kata nama khas. Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada manusia, haiwan, tempat, tumbuh-tumbuhan dan benda. Jom kita ulang kaji sama-sama. Manusia, haiwan, tempat, tumbuh-tumbuhan dan benda. Kena ingat, kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Khas untuk manusia seperti yang pertama, Ali, yang kedua, Aisyah dan yang ketiga, Siti dan Ahmad. Seterusnya, kata nama khas untuk haiwan. Yang pertama, si Rambo dan yang kedua, si Tompo. Jom kita lihat kata nama bagi tempat, iaitu Hospital Besar Ampuan dan Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Kata nama khas bagi tumbuh-tumbuhan pula ialah lidah buaya, pokok akasia dan tongkat ali. Akhir sekali, kata nama khas bagi benda iaitu Proton Saga dan Yamaha. Kesimpulannya, kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada manusia, haiwan, tempat, tumbuh-tumbuhan dan benda. Baik murid-murid, kita teruskan pelajaran kita hari ini iaitu kata ganti nama. Kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kita gunakan kata ganti nama supaya ayat menjadi lebih mudah dan tidak berulang. Pertama, kata ganti nama diri. Kata ganti nama ini digunakan untuk merujuk kepada diri sendiri. Contohnya ialah saya, aku dan kami. Contoh ayat, saya sedang membaca buku. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama ini digunakan untuk merujuk kepada orang yang kita ajak bercakap. Contohnya ialah awak, kamu dan anda. Contoh ayat, kamu perlu mendengar arahan cikgu. Yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama ini
digunakan untuk merujuk kepada orang yang diperkatakan. Contohnya ialah dia, mereka dan beliau. Contoh ayat, dia sedang menulis di dalam buku. Sekarang, cuba lengkapkan ayat ini. Sedang bermain di taman. Fikirkan kata ganti nama yang sesuai. Sebagai rumusan, kata ganti nama digunakan untuk menggantikan nama orang. Terdapat 3 jenis kata ganti nama, iaitu diri pertama, kedua dan ketiga. Akhir sekali, jom kita belajar tentang penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama kata bilang. Penjodoh bilangan digunakan untuk menyatakan bilangan sesuatu benda, manusia, haiwan dan tumbuhan. Jom kita lihat penjodoh bilangan dan contohnya. Penjodoh bilangan. Yang pertama, helai. Helai digunakan untuk benda yang nipis dan lebat. Contohnya, sehelai kertas. Penjodoh bilangan yang kedua adalah bilah. Bilah digunakan untuk benda yang tajam. Contohnya, sebilah gunting. Yang ketiga adalah batang. Batang digunakan untuk benda yang panjang. Contohnya, sebatang pembaris. Seterusnya, biji. Biji digunakan untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil seperti sebiji butang. Akhir sekali, botol. Botol digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol seperti sebotol gam. Semua murid faham? Faham, cikgu. Bagus kalau semua faham. Baiklah murid-murid, esok kita ada lawatan ke Zoo Negara. Cikgu nak kamu semua perhatikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan ada lawatan sambil belajar ke Zoo Negara. Semasa di sana, kita akan mencari contoh kata nama khas, kata nama am, kata ganti nama dan penjodoh bilangan. Selamat datang ke Zoo Negara. Di sini ada lebih daripada 3 ekor singa, 2 ekor gajah dan beberapa jenis burung. Wah, banyaknya haiwan di sini. Cikgu, gajah ini besar sungguh. Nama gajah ini apa? Nama gajah ini gajah putih seri, salah satu tarikan utama di sini. Nampak seekor burung merak sedang kembangkan bulu. Cantik sangat. Ya, burung terkenal dengan bulunya warna-warni. Assalamualaikum murid-murid. Cikgu nak tanya kamu semua. Apa yang kamu semua dapat daripada lawatan zoo semalam? Siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Ada gajah namanya. Gajah putih seri. Gajah putih seri itu ialah tanda ganti nama. Betul tak cikgu? Betul Siti, bagus. Ada sesiapa yang boleh beritahu cikgu contoh penjodoh bilangan yang kamu jumpa semalam? Ya, kamu Ali. Apa yang kamu jumpa? Di zoo ada lebih 3 ekor singa, 2 ekor gajah dan banyak lagi. Jadi penggunaan ekor itu penjodoh bilangan bagi haiwan tersebut. Bagus. Pandai. Nampaknya kamu semua dah faham tentang tajuk ini. Baiklah murid-murid, untuk penutup kelas hari ini, jom kita jawab kuis bersama-sama.